semua, saya Iliana Daniel. Selamat datang ke video kali ini. Hari ini, saya dan kawan-kawan akan berkongsi kepada anda tentang konsep dan juga dilema yang dihadapi oleh pesara-pesara di luar sana. Jadi, tunggu apa lagi? Jom! Pesara adalah seseorang yang berhenti bekerja daripada pekerjaan tetap, sama ada disebabkan umur, kesihatan ataupun pilihan peribadi. Di Malaysia ni, umur persaraan wajib adalah 60 tahun di dalam sektor awam dan juga sektor swasta. Perancangan persaraan pula ialah proses merancang dan menyediakan simpanan, pelaburan dan sumber kewangan supaya seseorang boleh hidup dengan selesa selepas tidak lagi bekerja. Antara kepentingan perancangan persaraan adalah untuk menjamin kehidupan selesa selepas bersara, bersedia menghadapi kos kesihatan, melindungi daripada inflasi dan lain-lain. Antara dilema yang dihadapi oleh pesara adalah ketidakcukupan simpanan persaraan. Ramai pesara di Malaysia menghadapi masalah simpanan yang tidak mencukupi untuk menampung kehidupan selepas bersara. Kajian KWSP menunjukkan kebanyakan pesara akan kehabisan wang simpanan dalam tempoh 5 tahun selepas pengeluaran, sedangkan jangka hayat semakin panjang. Situasi ini menyebabkan ramai pesara terpaksa meneruskan pekerjaan walaupun dalam keadaan kesihatan yang semakin merosot. Di samping itu, perubahan demografi iaitu Malaysia dijangka menjadi negara tua menjelang 2030 dengan lebih 15% penduduk berusia 60 tahun ke atas. Data Jabatan Perangkaan Malaysia menunjukkan warga emas kini berjumlah 3.9 juta orang. Perubahan ini memberi tekanan kepada sistem sokongan sosial dan ekonomi serta memerlukan perancangan kewangan yang lebih teliti. Selain itu, isu kesihatan dan kos perubatan juga adalah dilema yang dihadapi oleh pesara. Semakin meningkat usia, semakin tinggi keperluan penjagaan kesihatan. Ramai pesara tidak mempunyai perlindungan insurans kesihatan dan menyebabkan simpanan mereka cepat habis untuk menanggung kos rawatan. Pesara juga mengalami kekurangan peluang pendapatan tambahan. Selepas bersara, peluang untuk menjana pendapatan berkurang. Bagi mereka yang belum cukup simpanan, ini boleh menyebabkan mereka perlu kembali bekerja walaupun tidak lagi sihat atau bertenaga. Menurut Yeh Kim Leng juga, kerajaan perlu memperkukuh sumbangan gaji untuk persaraan, kesihatan dan pembelajaan sosial lain serta mempertimbangkan penetapan pendapatan minimum seperti yang dilaksanakan di negara lain. Pada pendapat saya, ketidaksamaan jantina dalam simpanan persaraan juga menjadi dilema yang dihadapi oleh pesara. Wanita biasanya lebih cenderung untuk kurang membuat simpanan kerana tempoh kerja yang lebih pendek seperti bersalin, jaga anak dan lain-lain. Ini menyebabkan wanita lebih terdedah kepada kemiskinan semasa usia tua. Beberapa etika perlu dipatuhi untuk memastikan perancangan persaraan ini dijalankan dengan betul. Antara aspek etika adalah keadilan sosial. Golongan berpendapatan rendah seringkali tidak mempunyai akses kepada nasihat kewangan yang berkualiti, menjadikan mereka lebih terdedah kepada masalah kewangan semasa persaraan. Kedua adalah tanggungjawab penasihat kewangan, di mana penasihat kewangan mempunyai tanggungjawab etika untuk memberikan nasihat yang jujur dan berasaskan kepentingan klien, bukan semata-mata keuntungan peribadi. Terdapat kebimbangan bahawa setengah penasihat mungkin lebih mementingkan komisen berbanding kesejahteraan klien. Seterusnya, kewajipan majikan menyediakan keselamatan persaraan, di mana majikan mempunyai tanggungjawab moral dan etika untuk membantu pekerja merancang masa depan mereka. Namun, ada majikan yang tidak mencarum mereka sepenuhnya, terutamanya dalam sektor tidak formal. Akhir sekali, hak untuk persaraan bermaruah. Dari sudut etika sosial, setiap individu wajar diberi peluang untuk bersara dengan bermaruah. Antara cadangan praktikal yang boleh diambil bagi mengatasi masalah dilema ini adalah: pertama, individu disarankan untuk meningkatkan literasi kewangan. Ini boleh dilakukan untuk menyertai kursus atau seminar berkaitan perancangan kewangan serta membaca bahan bacaan yang berilmiah. Dengan ilmu yang betul, seseorang lebih bersedia untuk membuat kewangan yang lebih bijak. Kedua, mulakan simpanan persaraan seawal mungkin. Dengan memulakan simpanan dari usia muda, individu dapat memanfaatkan secara faedah penggandaan atau compounding sekaligus membina dana persaraan yang lebih jelas
dan lebih kukuh. Matlamat kewangan yang jelas dan realistik juga penting dalam menjadi panduan dalam perancangan masa depan. Ketiga, jangan hanya bergantung pada satu sumber seperti KWSP dan EPF sahaja. Sebaliknya, mempertimbangkan untuk melabur dalam instrumen lain seperti emas, saham hartanah atau dana unit amanah bagi menambah nilai simpanan persaraan dan mengurangkan risiko kewangan di masa hadapan. Terakhir, dapatkan nasihat daripada pakar khusus berkemahiran kewangan. Penasihat kewangan yang berlesen dan beretika boleh membantu individu merangka pelan persaraan yang sesuai mengikut tahap pendapatan, komitmen dan gaya hidup. Pendekatan ini lebih selamat berbanding membuat keputusan kewangan secara sendiri tanpa panduan dari profesional. Jadi tunggu apa lagi? Mulalah menabung, mengumpul dan melabur wang anda demi kegunaan hari tua nanti. Segera dapatkan nasihat daripada penasihat kewangan yang berdaftar dan sah berdekatan dengan anda. Ingat, rancanglah persaraan anda dengan bijak. Jap. Jika anda mempunyai sebarang soalan, pengalaman, pengetahuan ataupun cadangan mengenai dilema persara, anda boleh berkongsi di ruangan komen di bawah. Mari kita berkongsi ilmu perancangan persaraan bersama-sama. Bye-bye!